Pada 29 November ini, pengundi di Tanjung Kapur akan menentukan siapa wakil rakyat yang bakal menjadi jurucakap mereka di Dewan Undangan Negeri Sabah. Undian anda adalah suara keramat yang akan menentukan hala tuju Kudat khususnya Tanjung Kapur untuk kita bikin balik ke arah yang lebih baik. Pada PRU Sabah kali ini, Barisan Nasional BN menampilkan seorang anak jati Kudat, tidak lain tidak bukan Kelvin Lee, yang dilahirkan dan dibesarkan serta bermastautin di Kudat sejak kecil lagi. Maka beliau amat memahami permasalahan rakyat Tanjung Kapur dan bertekad untuk menyelesaikannya. Berilah sokongan kepada calon BN N04 Tanjung Kapur, seorang insan yang tahu selok-belok Tanjung Kapur dan insan yang sentiasa bersedia berkhidmat kepada masyarakat. Inilah calon terbaik untuk Tanjung Kapur. Kelvin Lee, calon Barisan Nasional, calon nombor 2. Selamat mengundi.